Bukan 50 ni, mak saya ni ada cerita lawak dia. Bukan dia liwat, kecil-kecil dia pukul. Bila besar, saya anak yang paling dengar cakap dan saya tak pernah lawan cakap mak saya. Umur saya 27, saya bersumpah dengan diri saya bahawa saya tak akan buat lagi mak saya hidup susah sama seperti mana saya kecil jahat tu. Saya masuk penjara, saya masuk jail, lepas tu saya tak gagal sekolah sampai saya pergi balik universiti, saya keluar, saya bekerja, saya hormat mak saya. Jadi bila mak saya ni dah duduk kursi roda, bila lymphoma kanser dia tu datang dengan teruk, dia tak boleh lah berjalan, dia duduk atas kursi roda. Masa kursi roda tu dia ada satu kasut kita beli kat dia. Kasut tu untuk mengelakkan dia takut dia gelincir. Jadi malam-malam saya ni nak keluar lah. Kadang-kadang pamit on kan, nak keluar pergi mana-mana kan. Pukul 9 nampak mak saya belum tidur, dia duduk dekat ruang tamu. Ni nak pergi mana? Ni malam minggu mak cik nak keluar lah. Ikut anak aku Sazali, kelam malam semua buka. Karaoke Kuala Lumpur, perempuan lawa-lawa. Saya nanti bergurau ke mak saya. Mak saya nanti ambil kasut dia buka, nak harap. Dia kicap orang Kedah direct kan. Perkataan tu bukan nak harap, nak tu lah. Terus dia balin. Bila dia balin, saya tak akan tepih kasut tu. Saya akan lindung badan saya. Kasut tu kena nampak kat saya. Okey, keluar dulu mak. Ni ada perempuan cantik dulu tunggu tu. Tapi tak kahwin, cik kawan ni. Pam, saya pun tutup pintu belah. Jadi jadi sebab saya ni anak kesayangan, mak saya boleh maki, saya boleh marah, mak saya boleh perintah saya. Yang bulan ni gini ni orang pindah kata dia nanti buat ramai lah. Macam saya ikut je. Sebab saya dah bersumpah umur saya 27. Umur saya 18 sampai umur saya 24 saya dah buat mak saya hidup dalam keadaan yang menangis tunggu saya balik hidup ke tidak. Saya jagalah. Jadi kalau mak saya sebenarnya dia tak kisah saya keluar malam. Politik mak saya ni nak jaga menantu. Padahal bini saya benar je saya jaga malam. Tapi sebagai ibu ni, kononnya politik pasal menantu jaga dia. Pasal kan mak saya sakit ni, isteri saya jaga. Kebajikan kewangan, dia pun nak buat semua pakatan-pakatan kewangan pun semua. Mak saya tak berunding dengan saya, dia berunding dengan bini saya. Bini saya sebab ni duit saya. Dia nanti bagi tahu mak saya, boleh. Mana ada duit, boleh mak. Dia jaga politik nak menang mak hati mak mertua. Mak mertua jaga politik nak mendapatkan menantu yang selalunya boleh menjadikan keputusan terlaksana dengan baik. Dia pun politik lah, menantu dengan mak mertua. Jadi bila saya dah tua, dah tuan keluar, kalau saya nak kahwin dua, kahwin lama, bini saya pun dah tahu mana saya nak pergi. Tapi mak saya tu dia akan tinggikan suara. Mainlah politik dia pula. Ni aku jaga hang dah, ingat apa aku tak bagi dia keluar malam. Macam tu lah politik mak mertua dan menantu. Jadi kita ni duduk tengah-tengah jadi mangsa, padahal bini tak cakap apa pun. Betul ayat mak saya dulu. Ayat yang memang kempen Barisan Nasional PH terang-terang untuk garis tak cerdik lah. Jangan buat benda-benda yang dia tak suka. Ni mak mana tahu apa benda dia suka. Benda dia tak suka dia cakap kacik lah. Mak saya punya ayat lah dulu politik kan, marah apa orang. Hak lain tak apa. Apa-apa benda yang bini hang tak suka hang jangan buat. Saya terus tengok ni, Allah, macam calon umur 70 nak bertanding lagi tahun 2026. Bertanding dalam Parlimen Kawasan Bandar dan Sub Bandar. Lepas tu bagi jaminan janji menang dapat 50,000 pekerjaan. Ni berhentilah mohong. Tapi macam mana? Mak mertua dia pun tak ada cara lah. Kan? Dia ingat benda tu buat bini saya gembira. Padahal tak ada kepentingan pun. Ayat tu terlampau general lah untuk buat apa yang dia tak suka. Tapi saya ikut je lah. Ni saya cerita ni telajak cerita lah, menggambarkan pada tuan-tuan tentang tak semualah kasih sayang tu dia datang dalam bentuk yang video-video yang tuan-tuan dengar, bintang jangan kau menangis. Dia taklah ada macam tu. Adalah. Dia datang juga dalam bentuk baling kasih. Bukan sinemakopik lah. Tapi benda tu untuk orang tua macam saya dan generasi mak saya tu masih lagi touching lah. Masih satu benda yang touching. Macam pergi kat mak saya kan. Mak, anak derhaka dah balik lah. Saya cakap kat mak saya. Mak, ni anak derhaka dah balik lah. Anak derhaka balik jumpa mak nak minta ampun. Sagi anak derhaka keluar, dia takut dia aksiden mati dalam keadaan derhaka. Ni mak ampun dah anak derhaka. Mak saya nanti boleh tiap lah. Perempuan. Saya pegang tangan dia buat cium. Keluar. Macam tu sebab saya dah keluar pergi mancing, mak saya tahu dah saya duduk nak pergi mengai ni. Ni mak ni, anak derhaka nak keluar lah. Jadi anak derhaka nak bawa kereta, dia nak pergi jauh. Dia nak minta ampun. Takut sekali dia mati tengah jalan aksiden, mati dalam keadaan anak derhaka. Okay. Macam itulah gurau dia.
Sebab zaman dulu bila kita dah tua dengan mak kita, dalam satu zaman keras yang di mana orang tak pergi school of communication, parenting school, parenting skill ni belum ada. Apa yang saya boleh buat dalam keadaan saya dah tua? Pergi melawak dengan mak saya macam tu. Jadi mak saya jadi dia ulung tangan, dia jam Ustaz. Takut anak dia mati accident lah keadaan dah haka. Saya pun cium tangan gini keluar. Walaupun umur saya dah meningkat waktu tu. Dan saya fikir kata tak terlambat untuk membina hubungan. Sebab tu orang cerita kat dalam ni kan saya gelak kan, kata dia ada hubungan dingin dengan mak dia. Orang tua saya pun dah meninggal. Orang tua saya meninggal dulu 2004. Baru mak saya menyusul 2021. Orang tua saya meninggal 2004. Orang sekarang mungkin dengar kasar lah. Pasal lemak saya ni tak pernah sekolah, datang daripada kampung. Yatim, menumpang rumah orang, membesar dengan rumah orang kan. Bapak saya pun sama. Jadi kita pun datang bukanlah satu keluarga yang tiup lilin. Lepas tu ada gambar piknik, foto-foto keluarga tahun 70-an, ambil gambar ramai-ramai di kedai dengan konsep baju raya. Tak ada. Kita datang dalam kehidupan yang sangat complicated. Sangat complicated. Cuma tua tak adalah bererti tak boleh diperbaiki keadaan tu. Saya lebih banyak ambil masa bergurau mak. Tapi kalau mak saya marah, saya dengar betul lah. Saya dengar dengan tekun dan tunduk. Jadi mak saya ni jadikan saya punching bag. Tapi saya okey je. Sebab salah satu nak bahagia kan, seorang kena menerimanya. Jadi mak saya tua kan. Mak saya dah tua. Dan dia, apa yang dia boleh buat kalau ketika dia marah kepada benda-benda yang lain? Saya lah datang surrender. Ya, tak ada semua tu. Mana ada semua tu. Kita besar dalam... Tapi bila tua, saya kalau tanya rindu sekarang ni, saya tak akan boleh tengok kasut warna hitam, kasut orang sakit warna hitam tu. Sebab mak saya suka balin saya dengan kasut tu. Kalau tengok kasut tu, saya akan rasa sedih sebab tak ada orang yang akan boleh ganti value. Bapak saya tak garang. Bapak saya sangat diplomatik. Bapak saya tak garang. Bapak saya besar dalam falsafah orang lama. Pelihara anak perempuannya. Salah jaga, dia bawa balik perut. Biar anak jantan. Jahat mana dia pergi, bawa balik parut. Bapak saya orang ulu. Dia ada fikiran tu ya. Kena jaga anak perempuannya. Kalau terlepas nanti malu boleh sebab dia bawa balik perut. Anak jantan lepas pilih apa pun dia nak jadi pun. Habis sangat pun dia bawa balik parut. Dulu punya orang tua kan. Dia punya ukuran moral dua tu ya. Balik parut samsing. Itu sifat jantan. Kalau balik perut itu tidak bermaruah. Itu datang daripada mak ayah yang tak jaga. Jadi benda-benda tu je lah yang orang tua dulu guna dalam prinsip bela anak. Tak macam kita sekarang kan. Sebab kita nak pialakan anak kita ni hebat. Lepas tu kita nak pialakan cucu lagi. Jadi semua benda kita decorate dengan betul-betul. Waktu dia jadi anak, kita bapak yang nampak tersanjung. Anak adalah piala kan. Nanti dapat cucu pula. Cucu jadi dahsyat. Jadi semua orang nak keturunan dia di media sosial dianggap keturunan orang baik-baik. Dia stres lah jadi live tu sebab hidup ini untuk dipapar-paparkan. Tapi zaman kita tu tak ada lah benda tu. Mak kita cuma jaga apa? Anak ni jangan jadi jahat. Dia pun tak tahu kadang-kadang nak buat anak ni jadi baik. Dalam kehidupan orang dulu miskin. Dia tak semua orang, siapa yang duduk ni ramai kan tahu. Yang sebaya saya atau memuda sikit pada saya. Mak ayah kita ni semua besarkan kita dalam keadaan miskin. Satu benda yang orang tua nak jaga, ada jangan miskin ni ditambah dengan anak tu jadi jahat. Jadi prinsip dia jangan buat jahat walaupun dia tak tahu nak cerita baik tu apa. Kan? Tuan-tuan faham kan? Sebab kita ni terdedah pada bila-bila masa buat jahat sebab kita miskin. Kita boleh curi orang punya, kita boleh buat orang punya. Jadi mak kita ni jaga kita, dah cukuplah kita ni miskin. Janganlah menanggung malu pula sebagai orang tak bermaruah. Kan cukuplah kita ni miskin, kata mak kita, kata ayah kita. Janganlah buat salah yang kemudiannya orang hina kita lagi sekali kerana kita tidak bermaruah. Jadi ketika kita miskin ni, yang satu lagi yang membuatkan kita berada dalam sistem sosial ni sebab kita ada maruah. Jadi kecil-kecil ni, mak kita cuma bagi kita peraturan-peraturan yang jangan sampai, tu ada perkataan menconteng arang di muka keluarga tu. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah tak ada lah kan. Sekarang tak ada. Dulu menconteng. Jadi mak kita jaga tu. Walaupun mak kita tak tahu nak bagi kita apa itu yang terbaik. Jangan mencuri. Pesan mak kita. Saya nak pergi terawih di masjid. Malam kan balik lambat. Akhirnya bulan puasa, hantu diikat, anak hantu dilepas. Pasal bulan puasa kan, hantu ni diikat. Syaitan diikat, anak hantu dilepas.
Jadi mak saya pesan tu, jangan mencuri, jangan apa. Sebab mak saya punya kata, mak ayah dulu kan, air muka yang tinggal pada mereka hanyalah maruah ya. Sebab mak ayah kita tak ada kata, miskin. Telah-telah pun dipandang rendah. Telah-telah pun berada dalam sistem sosial yang rendah. Jadi mak kita tak nak keluarga kita ni terjatuh lagi. Anak-anak ni tolonglah jaga air muka keluarga. Sebab tu orang selalu cakap, rajin anak Mak Yum duk pergi berniaga pasar malam. Mak kita rasa seronok sebab orang berkata baik pada kita. Rajin anak Mak Yum ni pergi berniaga pasar malam. Lepas tu pula, anak Mak Yum ni bagus no. Dia kalau nak apa-apa dia pergi cari sendiri no. Adik dia sekolah apa semua dia bagi duit sekolah. Mak kita suka dengar. Pasal itulah kata mak yang mak kita ada. Berarti dia rasa macam dia telah memelihara anak yang baik. Jadi mak kita ni merasa adalah makna adalah miskin tapi dia ni berjaya menjadi baik. Sebab nak tunjuk result, nak tunjuk apa, tak ada lah. Macam lah boleh naik 9A, 8A, 7A. Jadi mak saya dipanggil Mak Yum. Memang nama mak saya pun Yum binti Cik Din ya. Tak ada mah, tak ada apa depan. Tak ada nol, tak ada apa. Yum ya, YOM. So saya beritahu dekat tuan-tuan kata, zaman kita jadi rumit sikit lah. Sebab kita nak result anak kita tu panjang kan. Dulu mak-mak ni senangnya. Asalkan kita besar, saya cepat keluar pada rumah, pergi cari makan sendiri. Sebab tak elok anak tu dah besar, sepatut boleh cari makan sendiri, duduk lagi di bawah makanan mak. Mak tu bagi makan lagi. Berbeza lah. Betul ya? Tuan-tuan ingat dulu kan? Keluar nak pergi cari kerja. Lah tak ada nak lepas keluar. Hang pastikan hang berjaya, hang kena A, hang kena jaga nama baik. Saya fikir kata anak-anak kita lah lebih tertekan lah. Kerana expectation zaman ke atas menjadi seorang anak ni lebih berat pada zaman kita dulu. Kita dulu ni hang keluar hampir kerja bagi lepas makan hang lah. Ni aku nak bagi makan adik-adik hang pula. Kita pun keluar lah kerja. Lepas makan kita tu Alhamdulillah. Kalau kita boleh tolong mak pak kita tu dengan sejumlah duit, Alhamdulillah lagi. 2 kali Alhamdulillah mak kita. Tapi sekarang berubah. Expectation tuan-tuan kita lah. Expectation kita pada anak-anak kita ni besar. Menjadikan burden kepada anak-anak kita tu secara boleh difahami kita lah bina burden tu. Arwah bapak saya tak banyak pesan. Dia ajak sabar jadi lelaki je. Pasal mak saya ni garang. Daripada bapak saya ni saya belajar banyak benda sustainable. Bila nak main role sebagai suami, jangan buat terlampau banyak decision yang remeh-temeh. Biarlah perempuan berkuasa atas hal remeh-temeh. Bila betul-betul decision tu memerlukan peranan seorang bapa, dia baru masuk. Jadi bapa saya ni tak buat decision hari-hari. Bapa saya ni dia jaga decision dia. Dia tak ada lah. Jadi hari-hari saya buat keputusan yang remeh-temeh, marah anak, marah apa-apa, saya tak masuk campur. Benda ni kecil lah. Oh ni pasal ni, apa saya tak masuk campur. Dia penat, dia buat keputusan yang besar, mencari rezeki untuk keluarga. Balik politik keluarga ni pak saya pilih segmen-segmen yang penting yang dia masuk. Dia menggunakan kuasa presiden, Perdana Menteri ni yang buatlah riuh rendah hari-hari. Mak saya buat, bapak saya tak masuk. Bapak saya sabar. Bapak saya selalu kena marah mak saya. Dan bapak saya pun tak mau layan marah mak saya. Sebab dia tahu, itu bukan hal yang penting. Penting dia nak kena kerja dah. Dia kena buat 2 kerja. Nak besarkan anak. Dan bila dia balik rumah, dia letih. Dia tak mau mengkelih mak saya apa semua. Jadi mak saya cakap apa, dia ya kan lah. Walaupun umur saya 12, 13 tahun pun saya dah tahu. Pak saya macam ya tak ada titik. Orang Kedah kata ya tak ada titik. Berarti ya yang tak concern lah. Sebab dia tahu orang perempuan ni, dia bukan bercakap untuk mengatakan dia betul. Dia bercakap kerana dia nak bercakap. Kerana perempuan ni bakat dia adalah bercakap. Jadi mak saya biar. Bapak saya anggap macam karaoke session. Mak nak tunjuk bakat je tu. Macam tu lah kot. Jadi saya belajar banyak daripada karakter. Bapak saya kata tak banyak benda lah. Kita perlu masuk campur dalam hal-hal bini kita punya swing ni. Kita duduk je lah. Mereka nak karaoke sikit kat rumah. Anggap mereka pandai menyanyi lah. Tapi bila sampai ke peringkat bapak saya firm dalam keputusan dia, dia buat keputusan firm. Dan bapak saya tak buat keputusan dengan mulut, dia buat keputusan dengan tindakan. Selamat malam cing. Bapak saya tak buat keputusan dengan mulut, dia buat keputusan dengan tindakan. Saya ingat saya belajar banyak benda praktikal daripada bapak saya, hal-hal yang menjadikan kita orang yang praktikal. Dan saya rasa nasib baik, satu keputusan yang saya bertuah adalah bapak saya adalah orang yang bercakap satu dengan saya. Bapak saya ada skill tu sikit lah. Mungkin kerana dia kayu beca. Lepas tu dia kerja pangkat rendah. Dan dia tengok macam mana. Dia banyak mungkin dipengaruhi oleh bos-bos dia. Jadi dia adalah sikit educated minded. Walaupun dia tak ada educated study. Jadi bapak saya ni selalu cakap satu dengan saya. Waktu
Waktu saya nak kahwin dengan bini saya yang ada kan, pak saya tak mau interfere terlambat. Dia nak interfere awal. Dia tahan nak menikah boleh lah, tapi aku abang dengan antara anak perempuan je, aku bawa keluar duit. Anak jantan aku tak ada duit. Bapak saya nak cakap kata duit cari sini, anak kenuri apa semua, jangan main cari dia. Saya ingat lagi kan, depan mak saya duduk seronok lah tengok gambar bini saya tunjuk mak, cik nak kahwin dengan perempuan ni, mak suka lah. Mak saya tak percaya. Kata bini saya ni ada rupa sikit lah, nak anak dia. Hang pergi tanya dulu, dia nak kat hang ke tak? Saya dah settle lah dengan bini saya, tapi mak saya terkejut tengok gambar kan. Walaupun tak ada Photoshop waktu tu, tak ada filter waktu tu, gambar tu okey lah. Walaupun zaman tu tak ada filter, tak ada Photoshop, tak ada efek kan, tak ada efek apa semua, tak ada filter apa semua. Lepas tu pak saya interfere dah, dengar kayuh nak kahwin ni, pak saya nak beritahu awal aku tak ada apa. Dia kata, non, aku menikah ni anak perempuan ni, aku bawa keluar duit, anak jantan apa cari sendiri lah. Dia tak apa-apa, cik faham, cik tahu. Maksudnya, bapa saya hantar buah waktu tu kata, yang sakit duduk kekau dia pula, 1,200 tak ada, dia tak ada duit. Itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Dia buka buah awal itu ya, yang ayah saya bagus tu. Lepas tu masa saya rajin tukar kereta kan. Ada satu zaman tu saya gila main tukar kereta. Itulah sekali dia pernah nasihat saya. Dia kata kalau nak ikut syok ni, dia kata tak ada ujung. Tapi dia tak marah. Saya tunjukkan ni kereta saya baru ambil. Saya duduk main AJ7, AJ8, AJ9 tukar daripada Honda Civic Vario, saya main Honda Accord, main Honda Executive. Sampailah saya penat lah, saya berhenti main kereta 99, saya stop main kereta. Tu bapak saya ada pesan kalau nak ikut syok ni bukan ada had. Tapi benda tu lekat dalam kepala saya. Sampai sekarang kalau satu benda saya akan fikir, bapak saya pesan kalau nak ikut syok, nak ikut seronok ni, takkan ada had dia. Memang takkan ada hujung had ni. Saya tak banyak cakap. Masa dia tua-tua, dia main rumah saya kan, dia blow aircon, dia tidur kan. Lepas tu dia main dengan anak-anak saya ni. Masa tu anak saya yang saya rasa Ilham sempat tengok kot Tok Mat Ilham umur 6 tahun. Tapi yang rapat dengan dia anak saya yang kedua, Gibran ni rapat dengan atuk dia. Takkan puas. Pak saya selalu cakap tak ada had dia lah. Kalau nak ikut seronok ni tak ada had dia. Tak, bapak saya tipikal Kedah rambut tak beruban. Dia meninggal umur 72 tahun pun masih lagi dikuasai oleh rambut hitam. Gambaran orang yang membanting tulang di bendang. Tinggi bapak saya 6 kaki 1 inci lah. Berat waktu dia meninggal dalam berat 78 tahun. Bapak saya jaga makan, jaga kesihatan. Dan bapak saya ni sebab dia dibesarkan dalam zaman semua orang main seni mempertahankan diri. Dia ada cutting orang main tomoy sikit lah. Pasal zaman dia orang main tomoy. Sebab orang kampung dulu mesti bersilat, mesti bertomoy. Sebab bapak saya datang daripada orang ulu kampung kan. Jadi cutting dia orang ni terurus sikit. Dan kerana bapak saya ni sangat jaga makanan dia. Dia bukan bapak saya bukan orang yang makan tinggi elok lah bapak saya. Hitam pekat tipikal Melayu. Hitam pekat tipikal Melayu. Dan bapak saya punya body language tak pernah leweh. Sentiasa tegap. Mata dia sentiasa sharp. Menjadikan walaupun dia tak garang. Fit bapak saya. Bapak saya 72. Dia meninggal sebab kemalangan jalan raya. Lepas tu dia balik rumah, dia ingat tak ada apa kan. Tapi kemungkinan ada kecederaan dalaman. Dia call saya pukul 12 lebih sikit, pukul 3 dia meninggal. Tak pernah. Bapak saya suruh saya masuk tomoy apa pun saya tak nak. Bapak saya orang kuat abata, suruh saya masuk abata pun tak nak. Saya mempunyai pembalahan dengan bapak saya hanyalah dalam hal abata. Adik-beradik ni masuk line ni. Jadi sebelum dia meninggal banyak kali dia ulang. Ini warisan keluarga kita. Tak ada apa. Cik kata saya hidup dalam zaman lain, cik tak setuju. Jadi pak saya kata satu hari ni pakaian kita, satu hari kita kena pakai. Dia kata kita mai daripada orang berbaju. Saya tak mau pakai baju. Abata ni siapa tahu dia tahu lah orang-orang 3 line ni. So saya tak mau lah. Walaupun bapak saya diikat dalam gerakan adik-beradik di Kedah, saya tak mau.
Saya beritahu puan saya tak mau. Bukan Avatar ni nak cerita payah nak pergi cari Google lah kejap lagi.